Assalamualaikum, apa khabar? Salam sejahtera untuk semua wanita Malaysia. Saya Cash Aris dari Gig AIOU. Hari ini kita akan bercakap tentang persediaan diri, mental dan emosi as a single mother. Episod pertama. So, what's next? Sama ada anda sekarang dalam situasi sebelum, semasa atau selepas penceraian. Bagaimana cara menghadapi cabaran emosi dan sosial sebagai wanita selepas penceraian. Ini adalah satu usaha untuk kita sama-sama membantu antara satu sama lain. Okey? Jadi bersedia? Tak bersedia pun tak apa. Ini adalah antara langkah-langkah untuk kita wanita berbuat persediaan. Okey. Jadi dalam episod pertama ini kita nak bercakap apa selepas ini. Bagaimana cara menghadapi cabaran emosi dan sosial sebagai wanita selepas penceraian. Okey, kita semua faham. Menghadapi cabaran emosi dan sosial selepas penceraian sebagai seorang wanita Malaysia memang memerlukan pendekatan yang menyeluruh untuk membantu memulihkan mental dan kestabilan emosi kita. Jadi berikut adalah beberapa langkah penting yang boleh diambil oleh anda semua, adik-adik atau anak-anak ya. Ini nanti Kas bercakap. Baik, yang pertama, benarkan diri merasai emosi, perasaan diri. Okay, selepas penceraian adalah normal untuk kita rasa sedih, marah, bingung, bengang, geram, semua ada. Tapi contoh, ini kita ada contoh, Cik Shima bukan nama sebenar ya, berkongsi bahawa beliau mengatasi kesedihan dengan membina semula kekuatan diri dari sudut mental. Dari sudut mental. Mental tu maksudnya pemikiran kita, fikiran kita, otak kita. Jadi Cik Shima ni berkongsi seperti ini. Jangan cuba menekan perasaan kita. Don't suppress our feelings. Ya. Sebaliknya berikan ruang untuk merasakan, merasai dan memproses emosi kita yang gundah gulana, yang berceramuk. Ya. Ingat, first rasa je. Itu kita kena lalui. Okey. Yang kedua, dapatkan sokongan sosial. Ini termasuklah sokongan daripada keluarga, kan, adik-beradik, sahabat atau kumpulan sokongan seperti NGO Ibu Tunggal atau NGO Wanita. Kalau tidak pernah menjadi ahli mana-mana persatuan, boleh je kontak saya sebab saya ada persatuan We Creative. Persatuan Wanita dalam Industri Kreatif dan Teknologi Digital Malaysia. Kita memang menyokong aktiviti yang berkaitan dengan mental health. Okey, baik. So, nak dapatkan sokongan sosial ni, kalau remaja perempuan, mereka memang meluahkan emosi mereka dengan cara menangis dan menjerit. Kan? Boleh tengok anak-anak kita yang anak-anak perempuan tu, kalau dia orang geram ke, dia orang menangis. Kalau tak menangis, dia orang menjerit. Jadi penting untuk mempunyai sistem sokongan yang dapat mendengar dan memahami perasaan kita. Jadi anda juga boleh mencari kumpulan sokongan khas ataupun kawan-kawan kan, atau mungkin jiran juga untuk kita yang sedang melalui penceraian. Jangan takut kan, minta bantuan. Okey, seterusnya yang ketiga, jaga kesihatan fizikal dan mental. Paling penting menjaga kesihatan mental. Okey, penjagaan diri adalah aspek utama ataupun faktor utama dalam menghadapi penceraian. Bersenam tu penting, kurang-kurang jalan je kan dekat keliling rumah. Tidur kena cukup dan diet sihat. Diet sihat ni janganlah makan yang minyak-minyak, banyak-banyak sangat. Beli masakan daripada luar kan. Dan diet yang sihat yang boleh membantu meningkatkan mood dan mengurangkan stres.
Aktiviti seperti meditasi atau duduk diam-diam, kosongkan fikiran ataupun kita panggil juga sebagai mindfulness boleh digunakan untuk mengurangkan kemarahan, ketegangan, stres, tekanan dan sebagainya. Okey, ini yang keempat. By the end of the day kan, pada akhirnya kita kena terima realiti dan maafkan diri sendiri. Okay, always forgive ourselves and forgive others. Kan, setahu saya Allah Subhanahu Taala kan Tuhan akan memaafkan kita kerana dia sangat maha pengampun dan maha mengasihi. Jadi kita sebagai manusia kenapa tak nak memaafkan manusia yang lain? Okay, maafkan je lah si bekas suami tu. Ini untuk memudahkan pemulihan, penting untuk menerima situasi dan kita belajar daripadanya. Memaafkan diri sendiri ni sangat penting. Kita daripada rasa kita bersalah, salahkan diri, kita rasa kita gagal. Ini penting untuk kita melangkah ke hadapan kan dengan lebih yakin, lebih berani kan, lebih tenang. Ini juga termasuk melepaskan harapan yang tidak realistik terhadap hubungan yang lepas. Okey? Sentiasa masa depan pasti akan cerah. Jangan risau. Yang penting kita usaha. Okey, sekarang ni yang keberapa? Yang kelima. Fokus pada kehidupan baru. Ada bunyi guru tak? Itu tandanya Allah bersetuju. InsyaAllah. Okay. Cari aktiviti baru atau hobi atau kegemaran untuk mengisi masa lapang. Dan berikan tumpuan kepada perkara dan aktiviti yang positif. Contohnya, cuba terlibat dalam sukan. Dah tu ni mungkin tak lah kan. Tapi, ini yang paling penting. Kita ambil kursus pembelajaran. Kursus pembelajaran kos-kos banyak. Kalau nak tahu boleh je tanya saya sebab kita di Geek AI OU. Ini kita ada platform untuk belajar macam mana nak uruskan mental kita, fizikal kita. Bagaimana nak ambil ilmu-ilmu baru, guna AI dan sebagainya. Ataupun kita buatlah aktiviti sukarela. Okay? Ini bukan saja membantu mengalihkan fikiran kita, okay, shift our mind, tetapi juga membina keyakinan diri semula. Kan? Building our confidence level to a better level. Okay. Dan yang terakhir, banyak lagi sebenarnya tapi kita bagi 6 sajalah. Bersiap menghadapi tekanan sosial. Masalah dengan kebanyakan keadaan situasi kita di Malaysia ni. Pertama, banyak wanita takut nak sebut cerai, perkataan cerai pun takut. Tapi jangan takut. Dulu-dulu mungkin bila itu janda, dia tu dah bercerai, orang akan bercakap seperti itu. Tapi zaman sekarang zaman AI, who cares? Okay? Kita jangan rasa takut, malu atau apa. Sebab kita tak minta duit untuk diorang bagi kita makan, betul tak? So, don't worry. Kita kena berani, yakin. So what? Kena tanya, so what? Who cares, man? Okay, macam itulah. So, bersiap menghadapi tekanan sosial. Wanita memang sering menghadapi stigma sosial selepas perceraian, terutama dalam budaya lebih tradisional. Tapi kita dah modern, okay? Come on, guys. Maksudnya, come on, ladies. Untuk mengatasinya, bangunkan keyakinan diri untuk menangani komen negatif atau pandangan masyarakat. Okay? Jangan risau. Banyak je wanita-wanita dan janda-janda yang kat luar tu yang berjaya, kaya raya, kan, berani, yakin, bijak, pandai macam saya. Okay, fokus pada apa yang penting untuk kebahagiaan anda. Okay, this is the time when or where you put your happiness first. Okay, bukan untuk memenuhi harapan orang lain. Okay, your priority right now is yourself. Okay, ini pesanan untuk adik-adik, anak-anak semua, okay, yang sedang atau berfikir nak cerai ke tak cerai ke. Dek, anak-anak, tanya diri sendiri. Okay, tanya anak-anak. Okay, buat untuk diri sendiri. Tapi sekarang ni, langkah-langkah ini penting kerana wanita yang melalui pencarian boleh menghadapi cara emosi.
Sebenarnya kita tak bercerai pun kita memang ada cabaran emosi. Betul tak? Dan sosial dengan lebih baik sambil membina kehidupan yang lebih stabil dan bermakna. Ingat dia, anak-anak semua. Wanita yang kuat bukan yang tak menangis, tetapi yang tetap berdiri selepas setiap kali jatuh. Okey, tak kisahlah jatuh dalam kehidupan ke, rumah tangga ke, dalam bisnes ke. Okey, so anda tak sendirian. Anda sedang ditakdirkan untuk menjadi wanita yang luar biasa. So, okay, itu saja for today. Take care. Okay, I love you all. I'm always here for you. Take care and bye.